Aktivis tanah, Tamim Dahri menjelaskan bahawa permohonannya untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat pada 6 Mac lalu sebenarnya hanyalah satu sindiran dan tidak perlu dianggap serius. Beliau berkata, tindakan tersebut ditujukan kepada Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil susulan beberapa siri sekatan yang didakwa dikenakan terhadap akaun media sosial miliknya. Menurut Tamim, sekatan tersebut menyebabkan akaun Facebook peribadinya serta halaman Tanah Malaya tidak lagi dapat diakses sejak bulan lalu. Beliau turut mendakwa sekatan sama turut dikenakan terhadap platform tanahmalaya.com yang dilancarkan pada November tahun lalu. Untuk rekod, platform tanahmalaya.com diwujudkan bagi mengumpul data berkaitan lokasi binaan rumah anutan haram yang boleh dikenal pasti melalui sempadan negeri, pihak berkuasa tempatan, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Platform tersebut kemudiannya berkembang menjadi pangkalan data yang memfokuskan kepada pengumpulan maklumat berkaitan tanah rizab Melayu. Mengulas lanjut, Tamim berkata, idea untuk memohon menyertai PKR timbul kerana Fahmi merupakan pemimpin daripada parti berkenaan.